Okey, saya Zainal binti Mazlan. Memang asal di sini, kampung Sri Jaya. Ni rumah asal kita orang lah. Kita kenal iHome ni dari Facebook lah. Kita Facebook, betul kita tengok tempat mana yang dia buat, kita pergi tengok. Keadaan rumah tu okey lah, nampak cantik lah. Sebelum memilih tu, ada jugalah takut, biasalah sekarang ni kan scammer-scammer kan. Tapi sejak masa saya kenal iHome ni, sebab dia ada agreement. Jadi saya pergi pejabat dia, macam boleh dia percayai lah dia punya pengurusan. Sebab pilihan iHome ni dia banyak design pilihan kita sendiri, apa kita nak gambar, banyak model untuk kita pilih. Jadi kita senang lah nak tengok. Kan kita kalau rumah kita sendiri, kita ada cita rasa kita, dia boleh bertukar pendapat lah dengan dia. Perasaan alhamdulillah lah, syukur lah, kerana dah siap tu kira macam tak ada unsur-unsur penipuan ke apa, benda dah siap, betul tak? Lagi satu tu lah bak kata dia adik tadi, tak ada penipuan, itulah yang paling penting sekali. Bermakna keberkatan kita tu adalah bila tidak ada unsur penipuan tu. Rumah ni asalnya ni lah rumah Mak Ngah ni. Jadi kita ni generasi kedua lah, generasi ketiga. Opa, ayah kita orang, lepas tu ni kan kita orang. Anak dia lah yang ubah rumah asal kita orang tu. Ini memang rumah pusaka lah. Tujuan dia buat ni nak ngumpulkan anak beranak lah kalau balik kan. Sebabnya jadi rumah tumpuan lah nanti di sini. Saya memilih beli secara tunai ni, secara cash ni sebab kan tak memikir rumah dah siap, nak bayar hutang lagi. Jadi kalau dah bayar secara cash ni, rumah siap, kita pun tak dah berfikir dah. Kalau ada rezeki lain, kita tambah ya, itu je. Setakat ni, dalam proses pembinaan sampailah sekarang ni selalu orang datang tengok. Dan dia orang tanya macam mana semua kan. Kita ceritalah apa yang sebenarnya. Jadi kalau siapa nak, kita bolehlah bagi phone number tu. Cubalah hubungi sendiri kan. Kita cuma bagi jalan, dia sendirilah yang tu berhubung. Itulah yang mana nak beli rumah tu, nak membina rumah atas tanah sendiri, pilihlah iHome. Kerana boleh dipercayai dan prosesnya pun pantas.